Hai, Assalamualaikum. Salam. Jual apa Kita ada jual pisang coklat, piscok. Piscok ni maknanya pisang coklat lah. Ya betul, pisang. Kita balut dengan popia, lepas tu kita glaze dengan caramel, dan kita drizzle dengan coklat. Nak cuba? Okey, dia ada berapa perisa? Ada 2 pisa. Okey. Yang ni apa? Satu kita ada caramel, pisang aroma. Yang kedua kita ada pisang coklat. Okey. Piscok. Saya nak cuba yang coklat lah. Boleh piscok ya? Okey. Satu set? Okey, satu set. Okey, saya buat yang panas-panas untuk akak. Boleh? Boleh? Okey. Biasa niaga pukul berapa? Kita berniaga weekend. Weekend sahaja Sabtu dengan Ahad. Dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 petang. Depends, kita hanya guna berangan ataupun emas. Yang mana ada stok lah. Kita buat batch by batch. Sikit-sikit sebab dia kalau lama-lama nanti dia soggy kan. So kita nak bagi panas. So panas-panas lagi Yes, sedap lah. betul. Apa tujuan dia nak glaze dengan ni Actually, bagi dia rasa macam caramelize sikit dengan bagi dia punya popia tu kan. Bila taruh caramel ni, bila dia keras, bila dia sejuk dia keras tau. So dia lebih crunchy. Pasti dia lain sikit lah daripada popia biasa. Okay, satu set ya. Okey, satu set. Satu set kita jual dalam 5 pieces. Ni now kita glazekan dengan coklat. Okay. Siap. Berapa ringgit tadi? RM8. Okey. Saya nak cubalah. Oh, tapi panas lagi Banyak jenis Ya, kita ada lebih kurang 6 jenis yang berbeza lah Kak. Okey. Yang mana satu yang best seller? Dia yang paling ramai orang suka sama ada kita punya Big Mac, Carbonara dengan Crab Ragout ni kita punya best seller kita lah. Akak kena cuba semua. Saya nak yang ni dan yang ni. Alright, okay, kita prepare sekejap Kak Okay. Alright, okay. So, berniaga pukul berapa dia? Kita start berniaga daripada pukul 3.30 petang sampai habis lah. Biasanya dalam pukul 11.30 ke 12 macam tu. So, yang popia ni semua awak yang buat ke macam mana? Ya, kita ada satu team production lah, anggaran lebih kurang 10 orang untuk menghasilkan lebih kurang dalam sehari 1,000 ke 2,000 pieces sehari Kak. Okay. Buat tempahan boleh tak? So far boleh Kak, tapi untuk buat masa sekarang ni kita hanya terima yang walk-in saja dulu. InsyaAllah coming soon kita akan terimalah untuk tambahan. Bawah mata. Itu carbonara. Boleh sila. Kau nak ambil? Alright, so ni kita bagi 3 sos Kak. Sos Thai, sos carbonara dengan sos Big Mac sekali. Alright, akak boleh makan lah. Boleh dipping sos dalam dia. Ni order Kak, alright? Boleh rasa. Thank you Kak. Okay, bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Kurasan, saya nak daging. 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 Biasa ke cheese? Cheese. Cheese. Okay, sekejap Bukan setiap hari ke? Setiap hari kecuali hari Isnin. Ada tak buat macam terima tempahan kalau majlis ke? Ada. So kalau macam tu nak kena bagi tahu awal. Kita kena bagi tahu awal seminggu lah supaya kita tengok date tu available ke tak kan. So tempahan tu daripada serendah berapa? Maksudnya 100 pack lah kata. 1 biji, 1 pieces. Ada mayonis. so dekat online boleh beli juga ke macam mana? Tak, kita orang belum buat lagi. Buat masa sekarang tak ada lagi kat dalam Walk-in je lah. Walk-in je. Kalau COD pun tak ada. So kalau walk-in, kalau orang nak datang cari dekat mana? Dekat Hill Park. Pusat dagangan Hill Park, Puncak Alam. Ni kita balut dengan kulit popia. Crunchy, dalam dia lembut. Macamlah. So resepi ni sendiri ke macam mana? Kita R&D sendiri. Tak ada ikut mana-mana resepi. Warna merah tu daging, warna hijau tu ayam. Kalau ada biru, dia ada cheese.
So harga sama kalau kita letak cheese. Kalau cheese add on RM1. Biasa RM5, add on cheese RM1. Okay Kak, siap. Okay, terima kasih. Terima kasih, saya jual. Boleh.